dan salam sejahtera. Saya Nurul Fatin Hanania binti Muhammad Fauzi, wartawan TV PSS SMK Redang Panjang, memegang tajuk langkah ke era digitalisasi. Perkembangan pantas teknologi internet dan komunikasi ICT pada abad ke-21 telah mengubah lanskap pendidikan negara secara yang ketara. Pihak kerajaan sangat memandang serius usaha untuk mendigitalkan pendidikan pada masa hadapan. Salah satu daripada 7 aplikasi perdana yang diperkenalkan adalah Sekolah Bestari yang bertujuan untuk merekayasa institusi pendidikan secara sistematik dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran PDP serta pengurusan dan pentadbiran PDT bagi menyediakan murid yang berupaya menghadapi cabaran zaman maklumat. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh KPM untuk membudayakan ICT dan merapatkan jurang digital. Antaranya melaksanakan projek makmal komputer pada tahun 1999 melalui kelengkapan peralatan komputer sekolah. Sejajar dengan pelaksanaan projek Sekolah Bestari, penyediaan capaian internet jalur lebar melalui projek Schoolnet dilaksanakan di semua sekolah. Selain itu, KPM juga menyediakan sumber pendidikan berteraskan ICT melalui rancangan TV pendidikan yang kemudiannya disalurkan secara digital melalui eDuet TV dan berisian bahan courseware yang digunakan bagi menyokong PDP yang berkualiti. Perancangan KPM untuk memperkasa pendidikan digital telah dinyalakan secara eksplisit dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Antaranya termasuk pelaksanaan projek One Bestarinet iaitu perkhidmatan capaian internet ke sekolah yang merupakan penambahbaikan terhadap projek Schoolnet. Sebenarnya, kaedah belajar dalam talian sudah lama dijalankan di negara-negara maju. Antara kaedah yang digunakan adalah seperti mengenal apa itu yang dinamakan Google Meet, Google Classroom dan juga Webex yang sebelum ini tidak pernah pun diketahui kewujudannya. Oleh itu, usaha yang dipergiatkan oleh kerajaan diharap dapat membantu kita semua dalam usaha untuk mendigitalkan pendidikan di sekolah. Sekian saja daripada saya. Audio Jungle.